Setiap hari, ramai bangun dengan persoalan. Ada makanan tak hari ni? Lapar bukan sekadar rasa di perut, tapi di kepala dan hati. Lapar boleh kacau fokus, emosi dan tingkah laku. Peti ais kosong lagi. Habislah, hangry lah aku hari ni. Kita selalu rasa lapar itu hanyalah benda kecil, tetapi sebenarnya ia mengubah semuanya. Aku tak faham soalan ni. Asal soalan ni susah sayang? Korang asal jawab slow sayang ni? Baru pukul 10 pagi. Kau okey tak? Aku tak okey weh. Aku lapar. Lapar buat aku stres. Kalau apa kau pasal lah. Dia tak makan dari pagi. Dia tengah hungry. Combination angry and hungry. Menurut kajian, kekurangan glukosa menyebabkan hipokampus kurang berfungsi. Kita jadi cepat marah, sensitif dan sukar fokus apabila lapar. Apabila kita lapar, otak kita masuk mode kecemasan. Memori merosot, emosi tidak stabil, dan tumpuan jantung meredup. Ayolah guys, pergi Fescon. Jom. Sayuran ni mesti make up. Sabar Aisyah. Nak makan apa dekat Fescon tadi? Aku mau beli nasi kerabu, aku beli kerabu Maggi, aku beli matcha paling penting, aku beli mochi, aku beli ayam gunting, aku beli semuanya. Banyak yang hang makan. Saya tak makan banyak macam ni pun. Aku lapar nak. Ya, Ira lajulah. Individu yang lapar cenderung bertindak lebih impulsif, agresif dan tidak sabar. Ini kau buat benang? Chill sis, aku nak penyampaikan je. Oh. Nah, main je jauh. Ketika lapar, manusia lebih agresif, kurang sabar dan lebih cepat tersinggung. Kami telah melakukan tinjauan ke atas 90 responden untuk melihat hubungan antara lapar dengan motivasi belajar. Hasilnya, 38.9% responden menyatakan bahawa motivasi belajar menurun ke 38.
ada makanan ke? Ada, tapi mungkin tak cukup. Jadi macam mana? Tak apalah, akak bagi bahagian akak dulu kat dapur. Tapi kakak pun lapar. Tak apa. Kita tak boleh ubah semuanya, tapi kita boleh bermula dengan empati. Kongsikan makanan, amalkan pemakanan yang sihat. Sokong rakan-rakan yang berkesempitan. Jemaah. Lapar bukan isu makanan semata-mata. Ia menyentuh mental dan emosi kita. Ia mempengaruhi hubungan dan tingkah laku. Ia mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Ia mempengaruhi cara kita belajar dan ia memberi kesan kepada masa depan kanak-kanak. Empati itu penting. Kongsi bila perlu. Fahami psikologi di sebalik kelaparan supaya kita bukan sekadar kenyang, tetapi menjadi manusia yang lebih baik.